Sebab tu sangat penting bila kita nak buat pemilihan, bila kita nak beli book, penting tak kita tanya Trenson dia buat apa. Penting. Sebab kenapa saya lebih suka menggunakan Trenson fully fiber Cik Gilah? Berdasarkan pengalaman saya, antara perkara yang saya kena saya aware, saya nasihatkan bagi mereka yang nak beli book terpakai, dua perkara. Ingat tak saya share? Apa benda? Trenson dengan lantai. Itu antara benda yang akan menyebabkan kos awak tinggi bila awak keputusan nak beli book. Book terpakai. Trenson dan juga, sebab apa Trenson kata Trenson? Kadang-kadang tengok contoh ni book ni. Bayangkan awak nak tukar Trenson book ni, awak kena buka habis mana? Banyak benda yang berkait dengan belakang ni. Tak? Banyak benda. Jadi banyak. Trenson tu sebenarnya tak tinggi sangat kos, tapi awak kena buka habis. Sama juga lantai. Awak nak tukar lantai, awak kena buang habis dengan steering box, dengan tong-tong-tong, barulah boleh buka lantai. Sebab tu benda ni kalau nak beli book terpakai, bukan tak boleh beli, kena aware, kena hati-hati, pijak, naik, tengok dulu Trenson macam mana kita nak kenal. Awak boleh tepuk dulu, ketuk-ketuk dulu belakang.